Recap 2025, let's go! Dekat ujung ni guys, sampai-sampai jalan kita akan recap pencapaian yang kita dapat melalui muka buku dan DTT. Iaitu di muka buku sangat menunjukkan peningkatan yang sangat drastik, iaitu 33 juta views. Yang mana dia potong DTT iaitu 16 juta sahaja views. Untuk dapat jumlah sedemikian sangat-sangatlah payah, sangat-sangatlah mustahil tanpa sokongan anda semua. Kalau kita tengok konten-konten yang korang suka semua adalah saya robohkan saya punya reban ayam saya. Muka buku dah capai 100k, cuma DTT belum capai lagi 100k. Jadi siapa yang belum follow boleh tekan follow tau. Kita cukup 100k. Pencapaian lain banyak sangat yang kita dah buat untuk tahun 2025 ni. Antaranya inilah plot cili yang kedua. Jadi untuk 2026 ni saya tak nak banyak. Saya nak memberi manfaat sebanyak yang boleh kepada anda semua di luar sana, insyaAllah. Cuma satu lagi saya nak tanya, korang nak konten video macam mana? Cuba komen dekat bawah, jadi saya akan banyakkan konten-konten macam tu. Kalau tak ada anda, siapalah saya. Terima kasih banyak. Semoga anda dimurahkan rezeki, dirahmati, permudahkan segala urusan untuk 2026, insyaAllah. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye bye. Assalamualaikum.